Lagi kat channel Konas Army Fishing. Kita bertemu lagi untuk next spot mancing kita hari ni. Kita mancing di kat area Kampung Tengah, Rumah Rakit Koi. Okay, so hari ni ada 4 player. Macam biasa aku dengan Pak Noh, anak aku seorang baju merah tu dengan kawan dia. Okay, ni keadaan air cantik geng, air hijau. Okay, bagi korang yang jumpa channel aku, jangan lupa tekan like, share, subscribe geng, bagi support sikit. Apa-apa kita jumpa dekat Rumah Rakit lagi. Let's go. Rumah Rakit Koi dia ada 2 bilik Ini bilik yang pertama, bilik queen yang ganti kipas. Ini ruangan mancing. Ini bilik yang kedua, sama juga katil queen, kipas. Dan ni kawasan dapur untuk masak. Ni ruangan nak melempar, bahagian ulu, ni paling kiri sekali. Ni buat melempar, air tenang dan tak keruh. Harap-harap menggasak hari ni. Okay, macam biasa untuk setting spring aku pakai pellet 920 campur strawberry dan strawberry dengan nanas sikit aku letak. Okay, kemudian kita pakai pellet cucuk. Pakai 3 mata alamak, kena bengkok lagi. Baringan kedua untuk ikan. First class kita hari ni udang. Kita mencari jenggot. Bismillah, Allahumma salli. Ikut. Ah, lucut. Dia sepet aja. Karo. Strike. Anjuran strike. Jogger pertama. Anjuran tak sekumpul. Kita cari lagi.
besar. Dapat seekor udang kita. Okay, ni aku punya booster. Biasa aku pakai untuk nak naik jenggo. Dia sebagai penarik booster minyak udang. So, biasanya kita letak sikit je. Letak sikit saja. Okay, kemudian kita macam, dan baru kita cangkukkan kita letakkan. Okay, kita cangkukkan untuk dua mata macam ni. Mari kita tengok hasil dia tak. Let's go. Woo! Ayoan. Juan. Ada lagi dah. Tengok ni. Lagi besar. Dah ke? Morning guys. Okay, ini pagi subuh pukul 8 pagi. Hasil ikan tak ada lagi untuk hari sepanjang malam tadi. Aku pun tidur awal. Pukul 11 dah masuk bilik lah. Hasil Alhamdulillah setakat ni 3 ekor jenggo spek biru. Saiz Alhamdulillah kasar-kasar. Cuma ikan ni tak naik lagi ni. Kita try tengok pagi ni ikan apa yang akan naik. Harap-harap ada ikan sisik lah. First cast untuk pagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Lucu lagi. Dan alright geng, cukup untuk hari ni. Aku rasa aku nak check out dah. Hasil tak berapa sangat, ikan tak ada naik kali ni. Cuma ada berapa ekor udang jenggo. Ini yang paling besar. Okay, kita berjumpa lagi kat next spot. Ada lagi kan, ada rezeki aku pergi turun berat lagi lah. Cari ikan lagi. Bagi korang yang berjumpa channel aku, jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Jumpa lagi geng. Assalamualaikum.